Itu terpulang kepada kepimpinan PAS. Bagaimana mereka nak mengubah persepsi yang sudah ditanam khususnya oleh DAP. DAP mengajar orang Cina supaya menolak PAS. Kalau undi PAS nanti tak boleh pakai seluar pendek, tak boleh minum dan sebagainya. Itu yang dakyah DAP tau dalam bahasa Cina. Ya, yang ramai mungkin tak sedar. Sedangkan yang pernah bekerjasama bersama PAS di dalam satu gabungan adalah DAP. DAP dahulunya yang cuba nak meyakinkan kepada orang Cina, PAS ini adalah agama yang baik. Kalau hukum wudud ada pun jangan takut, kerana hukum wudud ni dia hanya terlaksana dan terpakai untuk umat Islam. Orang Cina, orang bukan Islam jangan takut. Wudud ni lagi bagus untuk tangkap perasuah, biar dia orang kudung, potong tangan orang-orang perasuah ini. Itu Ngah Komeng yang pernah cakap. Maka dia telah menimbulkan, selepas mereka tidak bersama, maka mereka cuba pula berkata, oh PAS ni ekstrim, Ustaz Hadi Awang ni ekstrim. Orang tanya kenapa kamu dulu boleh sokong sekarang tak boleh. Oh dulu lain, dulu arwah Nik Aziz, sekarang orang lain. Tapi PAS dulu baik, PAS sekarang ekstrim. Sebab orang Cina dia kurang peka, kurang ambil perhatian sangat terhadap politik. Maka sebab itulah saya sentiasa menggalakkan orang Cina supaya ambil tahu. Sebab itulah baiknya apabila orang Cina mula ada kesedaran, peka terhadap perkembangan politik, mereka tidak mudah ditipu oleh sesetengah pemimpin politik. Itu penting. Anda juga boleh buat double check, triple check kenyataan saya dari semasa ke semasa. Sama ada saya ni orang yang konsisten atau tidak, bercakap benar atau tidak. Anda boleh buat research sekarang. Kan? Rakyat semua orang boleh buat research. Sebab itulah hari ni Cina sangat-sangat marah dan allergic dengan DAP. Khususnya beberapa orang pemimpin DAP yang cukup lantang dahulunya. Yang antaranya Ngah Komeng lah yang cakap besar kan, yang begitu agresif dahulunya. Hari ni apabila dah jadi menteri, dia punya perwatakan berubah kan.